be given that. So Dr. Han nampak, of course nilai agama tu sangat penting. Tadilah Dr. rasa yang mengimbangkan tu, Dr. Haris berada di dalam dakwah punya NGO ni. Dr. Han nampak other things, not just medical aja. Sekali meeting dalam JKP tu, I realize macam mana engineer thinking, macam mana this architect and accountant thinking dia lain-lain. Right? And so it open up. And to be honest with you, bila Dr. Har dalam perubatan ni memimpin juga in my academic punya leadership, Dr. Har gunakan semua tu experience ada dalam NGO tu. How to handle meeting, how to be, receptive to all the ideas. And it's just a matter of time when people say, hey, you lain lah. Kan? Because kita memang ada training yang lain tu. So, sisters, dia macam ni je lah. The same thing that you consider your liability actually can be flipped to become your strength. Sama lah juga, your strength tu you boleh flip aja jadi you punya liability kan. Right. So, kita sebenarnya it's a fair thing lah kan, berada kat sini. Kalau sisters atau brother nak complain all the time, you complain lah. But complaining is actually a very energy draining process. Okay? So stop Penat je. complaining. Tengok apa yang you ada tu. Instead of making it your liability, make it your strength. Okay, anak-anak kita kan, kita nak cerita ni kan. Anak-anak kita tu dia bangga tau jadi anak kita. But you have to actually share lah what you're doing and make them proud of you. Sebab you know what, sister? You will only, your children will only make you proud after they are proud of you dulu. Kan? So, and untuk kita yang akademia ni kan, there are so many things that our children would be very proud of. Okay? And so, it's just a matter of time bila kita ni menjadikan kecemerlangan tu satu budaya kita, maka anak-anak kita pun dia nak cemerlang juga. InsyaAllah. So, all the best, sisters. You have all the ingredients to be successful. Yes. Okay? Cumanya, maybe kita kena, and that is why mentor is so important. So I think Iqram Academia, kita ada sebut tentang mentoring kan, semua tu. And tapi of course kita nak jadi mentee ni kita vulnerable. Tak naklah kacau dah, tak nak kacau kat Dr. Har, nanti kan Dr. Har tu sibuk. Mentoring ni is a mutual process. You love to mentor that mentee, and that mentee memang lah willingly to be mentored by you. So Dr. Har landing kat situ dulu. Okay, Dr. Ya, tadi strength daripada kita punya jamaah ni sebenarnya banyak sekarang ni lagi dengan KPI yang terbaru di akademia ni, community, penglibatan dalam community. Jadi Ana rasa macam akhawat semua sisters ni memang it's a part of the strength lah untuk Betul. di dalam kita mengerjakan dakwah dalam Iqram ni. Dr. Han nak beritahu, masa Dr. Han dulu community is less than 5%. Tapi dalam anugerah inovasi tahunan, dia ada satu khidmat masyarakat punya ni. Dan memang Dr. Han dapat 4 kali katnya. Masya Allah. Masa belum jadi Prof Madya, masa Prof Madya untuk khidmat masyarakat, bila dah jadi profesor pun dapat juga yang tu juga. So, tak ada orang lain lah. Tak ada orang lain yang tengok. Itulah. Ya, so itu guys. Fatimah hantar tanya soalan. Bagaimana Prof navigate tadi yang pasal sebenarnya kita nak masuk tu tadi kita ada yang tadi tu cabaran tadi sebelum masuk perspektif tu peranan keluarga dan sokong peranan keluarga tadi. So macam mana Prof nak Dr. sendiri nak navigate kerjaya dan dakwah semasa anak-anak masih kecil tadi. Ada sebut sikit tadi tapi mungkin boleh elaborate sikit lagi Dr. Okay. Dr. Okay, ni anak-anak masih kecil. Tu sangat spesifik. So bila anak masih kecil, you are basically maybe tengah in your mid-30s, and kalau you start masuk akademia ni in late 20s tu dalam tempoh 5 ke 10 tahun tu lah. Ini memang sangat tinggi cabarannya sebab memang your family punya demand pun tinggi. Okay. Dr. Har nak kata having pasangan yang memang yang ini I think supportive.
Ya, Dr. Hajas nak bagi tahu masa Dr. Har dah lulus jadi pakar tahun 1997. Dr. Har sebenarnya cuti belajar kan sebelum tu. Jadi bila dah lulus ni kita kena daftar, kena melapor diri lah. So Dr. Har kena lapor diri kat Bani. Ingat lagi. Masa balik dari situ, ni handphone ni, masa tu kan, yelah kan kita mula-mula, ada satu handphone, dua pakai the same handphone. Gelati pula, ingat kan. Tapi Ustaz Zul, ingat dalam kereta tu, on the way back tu, Ustaz Zul bagi handphone Dr. Har, handphone tu kat Dr. Har, dia kata, ni, telefon Kak G dia kata. Kak G ni masa tu, sekarang ni senator, YB Senator Fuzia Salih lah ya. Telefon Kak G, bagi tahu Kak G, Har dah lulus dah. Now reporting duty, tadi report duty untuk UKM kan, ni reporting duty untuk wanita gym pula. Masa tu doktor pandang dia kata, ya Allah, kasih chance lah aku nak rest kejap ke tak? Dah kena report duty juga. So kalau, I think that incident describe Ustaz Zul in a whole punya ni. Yeah? So, and then of course bila Dr. Han kena pergi conference ke apa, dia tak pernah kata no lah. Tapi dia pun tak kata, abang nak ikut? Tak pula. Tapi Alhamdulillah lah ya, sempatlah juga pergi mata-mata tempat tu kan, teman Dr. Har. Tapi so, itulah dia kan. Now, anak kecil ni, um, Dr. Har realise, masa Dr. Har anak-anak kecil ni, Dr. Har masih masih, busy with my clinical work. Okay? Cumanya, masa 2006, masa tu Dr. Har tukar ke education tu, Dr. Har tak realise tu tau. Until Syifa, masa tu dia dah masuk form 1. So, kita macam anak kita dah masuk sekolah menengah. Actually kan, challenges dia kan Fatimah bila anak kita remaja sebenarnya. So masa dia kecil ni, Alhamdulillah Dr. Har ada maid semua kan. Dia tak susah sangat dia punya needs dia tu, bukan tak susah macam mana. You boleh delegate dengan orang juga. Tapi of course lah kan, janganlah lepaskan tu, and then memang penat sikit lah ya bila ni ada masa memang kita kena korbankan masa tidur kita. Tapi anak tu priority. Dan sebenarnya dengan dia orang ni senang je, kita main sekejap and then dia tidur lah. Kan ya? Ataupun then you must always be there for the physical. Tapi actually Quality time lah kan. Ya, Dr. Har rasa yang buatkan banyak masalah kita ni adalah bila dia orang remaja. Okay? Dan Dr. Har tak realise, tapi semua tu Dr. Har tak perancang secara sengaja lah tau. That was the time where I decided to go more for education. So antara satunya, Dr. Har tak buat call lah. Of course lah Dr. Har tak dapat call allowance pun. Kan? Tapi Syifa masa tu dekat sekolah menengah, dah dekat boarding school. Dia cakap apa kat Har? Dia kata, bila Umi dah tak buat call apa semua tu Umi, kakak rasa memang boleh, walaupun dia tak ada dekat rumah, tapi dia kata anytime boleh call Umi. Sebab Umi is available gitu. Kan? And true enough, rupanya, tak tahulah whether this is a good advice or not. Dia kan bila anak-anak kita remaja tu kan, kita memang kena dah settle dah dengan kita punya kelengkabut gitu tu. Supaya kita akan sentiasa emotionally ada kat situ untuk dia orang. Presence. Presence. The presence tu. And then of course lepas tu Syamil pula. Syamil dia masuk tahfiz pula. So Kak Har banyak lah ya. Ada banyak lagi masa untuk diorang. So if you kata navigate ni Fatimah, the challenge is actually bila anak tu meningkat remaja sebenarnya. Sebab dia dah mula tengok sama ada kita ni boleh dijadikan role model atau tidak. Yang tadi Kak cakap kan, anak kita kena bangga dengan kita tu. Masa dia kecil ni dia tak faham lagi. Tapi masa dia remaja tu, dia kena be so proud of us. Lepas tu nanti insyaAllah dia akan, apa yang dia buat pun dia akan make sure that dia akan membanggakan juga mak ayah dia. I don't know whether this is a practical advice atau tidak. Tapi untuk you all semua ni kan, especially yang ada anak remaja kan, you better have conversation dengan dia orang. Boleh tak Dr. minta anak-anak ni insyaAllah kalau communication dia dengan you all bagus, you tanya straight away. Do you think that I spend enough time for you tak? and be prepared for the answer ya. Sebab you can learn the hard way. Sentak sikit Dr. Har bila tanya soalan tu. Tersentak rasanya. Nak tanya tu kan rasanya. Ada satu lagi nak suruh tersentaknya. Are you proud of me?
Macam tu kan. Tapi yang tu janganlah, you proud of me kan. Kalau tak nanti mama tak masak. Memang dia kata so proud of you mama. Tapi kalau you tak nak tanya sendiri pun, because you might not get the true answer, you might ask somebody else that question. Dr. Han rasa kan anak-anak kita ni dia tunggu je sebenarnya. Bila kita nak tanya dia ni. So cemerlang ni sister, sebab kita cakap seimbang dan cemerlang, dia mesti include family kita pun. Dia mesti seimbang dan cemerlang juga. Dia tak ada guna kita seorang aja kan. Yang cemerlang dan seimbang, anak-anak kita semua bertabur tu lah. Okay, Okay. okay, okay. Okay, dasar. Rasa Okey, okey. Alhamdulillah, Masya Allah. So, rasa macam ada tugasan pula bila Dr. bagi tadi dua soalan tadi ya. InsyaAllah yang tadi, yang kedua tu, are you proud of me kan? Tanya anak-anak kita, terutamanya remaja. Dan yang pertama tadi, apa cakap Dr. Communication kan? Atau, Communication. do you think that I have spent enough time with you? Okay. Enough time tu kan? Okay, okay. Okay, jadi untuk fair enough kita kena buat lah yang tu. Kita tanya anak-anak remaja kita kan macam mana. So insyaAllah satu homework untuk bawa balik ni malam ni kita sama-sama kita muhasabah dengan anak-anak kita juga. Okay. Jadi tadi ada soalan yang daripada audience daripada akhwat semua pendengar. Jadi kita untuk nak ada round yang tadi ada lagi soalan ya I think Dr. Fatimah Han. dia ada extension lagi tu. Yang soalan yang nak tanya ni sebenarnya adalah ni sebenarnya tadi mungkin ada juga disebut dalam proses menuju kecemerlangan. Tadi Dr. Han menceritakan tentang, tak tahulah Dr. Han ada kegagalan ke tak, tapi kita nak tanyalah, adakah kegagalan ni sebenarnya sebahagian daripada proses menuju kecemerlangan? Sebab bila kadang-kadang kita gagal sesuatu ni rasa macam bila tak dapat. Yelah, satu bila secara besarnya minta kenaikan pangkat tak dilulus, buat kerja grant tak dapat, dah hantar berapa kali, banyak kali dah reject. Paper manuskrip pun kena reject ke apa semua lagi kan. So apakah ini? Macam mana tu? Ini dalam perspektif akademia lah. Anda tak sebut dalam dakwah pula lagi. Okay, macam lah kita kena define kecemerlangan juga. Kita kena define juga kegagalan. Okay. Cumanya mungkin sebagai kita yang high achiever ni, gagal ni macam something yang teruknya, you know. Kan? Tapi sebenarnya kita kena gagal dulu ya, baru kita boleh tahu macam mana rasanya berjaya tu kan ya. Jadi macam cabaran tadi pun, anticipate lah kegagalan. I think you are too idealistic lah kalau you hantar proposal ke, hantar permohonan naik pangkat ke, terus dapat tu. Ingat universiti ni you punya ke? Kan? Kalau ya memang boleh lah, tapi cumanya of course you kena try dulu. Kalau tak, macam mana you nak ni? Ada satu cara lagi untuk tak pernah gagal ya, tak pernah cuba. Kan ya, yang tu tak gagal lah. And then you can just feel, you don't fail and you don't get rejected. Now, kegagalan yang kita kata ni adalah apa dia, sesuatu yang jadikan kita sangat vulnerable. Sebab kita tak suka kan gagal tu. Kan ya, tapi Dr. Han sekarang ni dah sampai pada level yang vulnerability ni, atau benda kegagalan, benda yang tak sampai hajat, yang buatkan kita sangat rasa uncomfortable because we are emotionally exposed, ya. Itu sebenarnya satu permission ya Allah bagi kat kita untuk jadi manusia. Kan? So to me, vulnerability is Allah's permission for us to be human. Kita memang bukan malaikat lah sister, tolong lah kan ya. Cuma manusia yang nak jadi malaikat, tapi takkan boleh jadi malaikat punya. So of course ada benda yang kita, masa bila kita rasa gagal, bila kita tak dapat apa yang kita expect. Kan? Tapi percayalah, kalau misalnya you try hard enough, akan sampai juga. Tapi kena mencubalah. Dr. Han sebenarnya finally make my decision to submit my professorship punya application tu sebab satu, tukar dean, dan dekan yang ni dia kata, Han, you kena minta juga, dia kata. So okay lah, adalah satu ni. Tapi yang satu lagi is when my houseman dapat jadi full prof.
Kan? Sebelum I. Your And junior. I know how, yes, my junior. And I know how lousy he was when he was a house officer kan. And even then, masa dia dah mula jadi consultant and everything tu, uh, I know how he, navigate himself lah kan. Then, tiba-tiba dia dapat full prof. I said, alamak, kalau dia ni boleh dapat full prof. Dia jadi macam it's an insult pula kan. Bukannya I kata dia tak layak ke apa, but you see, the system is, sampai budak yang macam ni pun boleh dia full prof ni. Minta maaf lah nak kata kan. This is sama je lah mana-mana universiti pun. Kan? So, masa tu yang Dr. Han rasa ni. Now, adakah setiap kali bila, ya kalau kat Malaysia ni lah pula, bila Prof Madia pun orang panggil Prof juga. So, I've been called Prof for 10 years dah kan ya. Cumanya, dia jadi Prof Madia gitu tu. Okay? Dan masa Dr. Han punya interview tu, Tan Sri Azlan, Halina, I did not know that you are, you memang belum full prof lagi. Kata kan. Then suddenly I saw your name. Dia tu kan. Oh, maknanya apa tu? Dia dah tengok Dr. Han ni dah profesor dan kat mata dia kan. So, okay lah ni. Kan ya. Okay lah tu. So, allow yourself to fail. Give that space kan. Be brave lah kan. Be courageous enough to be vulnerable kan. And actually kan, kita admire kan orang yang boleh vulnerable ni. Kita admire dia. Dia tak takut pun gagal. Dia tak easily broken by that kan. And as a teacher, I think you need to role model this. Kan? Because your student ni, kenapa dia tak tanya soalan tu? Sebab dia tak nak orang nampak dia bodoh. Macam mana tu kan? Padahal kita tahu dia memang bodoh pun. Kan? So, you have to ask question. Because I know you all tak nak ask question ni because you tak nak orang nampak you bodoh kan. Tapi you memang tengah bodoh pun. Kan? And then, so, that's, that psychological safety tu. To be vulnerable tu, I think takes a lot of courage lah. Yeah? So, Dr. Hassan Malam ni banyak sangat Dr. Ha challenge you all kan? Ya? Sebabnya bila you all dah senior macam ni lagilah kan. Macam mana nak cakap you tak tahu tu pada Dr. Har kan. One of the breakthrough yang Dr. Har dapat bila Dr. Har dalam education ni, I can just say I do not know. And do not feel like a failure by saying so. Kan? That's a wisdom, Dr. Ha. Allah kan. It liberates you. Kan. Student tanya tak apa-apa kan. And then I just say I do not know. And in fact kalau you all keluar dekat katalah rancangan TV ke, radio ke yang impromptu, live, and you do not know what kind of question tu. Itu lagi lah. Awal-awal dulu Dr. rasa macam apa lagi dia boleh tanya ni. Tapi bila dah lama-lama tu, dia tanya ada je jawapan. Tapi ada masa tu, apa nak jawab soalan ni? Dia bagi tahu je. Terima kasih kerana bagi soalan tu. Saya pun sendiri tak terfikir lagi jawapan dia. Kan? Tapi saya pun Dr. Ha macam yang apa dah pun selalu bagi apa tu jawapan, contoh jawapan ni lah. Saya tak just mention yang you don't know, especially untuk student PhD masa Viva kan, daripada duk kelentong jawab kan, rasa macam kita main supervisor kata sudah budak ni janganlah kan. So masa mock Viva tu kita dah buat kan, kata next time you just say I don't know, sorry. Right. Kata I will find it after this kan. That's why in our article ke apa, kena ada limitation. And to me, bila dah habis-habis ni, Kak Har pergi limitation dulu. Because from there actually you can kalau kita baca manuscript expectation. Yes, exactly. So maknanya your research cuma yang area ni je. Betul. So yang ini dia tak boleh jawab soalan yang ini gitu kan. Yes. So tapi agaknya kita lah yang kena role model yang tu dulu. Kan? Betul. Tapi kalau yang dia punya, so macam ni lah, siapa yang dapat PhD before 30 kan, you all kena buat PhD lagi sebenarnya bila you reach your maturity. Betul? Masya Allah. Ni mencabar betul ni. Dr. Ha mencabar. So itulah Dr. Ha rasa kena
Fatimah ada juga sikit ni tentang yang tadi kan. Is it Ya, okay that we dia. slow Doktor down boleh baca sikit? Ah. Sementara anak-anak masih kecil, sebab kadang rasa macam we put too much expectation on ourselves bila kita what's that? Try to have it all. Try to have it all. Dan kadang kita sangat demanding, energy yang low apa ni. Fatimah, don't try to get it all. Itu yang tadi tu, you punya things to do today, you letak 20. Memang tak boleh lah 20 tu. So, don't be too hard on yourself. Now, I'm sure the fact that you kata you slow down tu, I do not know what's your existing speed kan. You je yang tahu ni. Okay. Slowing down means what? From that 20 checklist punya things to do today tu jadi tinggal 10 ke? Is that slowing down? Dr. Han nak propose Fatimah, you look into this balance yang 3 tadi. Goal, priority tu, kan? Fi'l aulawiyatnya. And that is specifically, uniquely yours. Kan? Sebab you boleh lah agak dengan cerita Dr. Har ke, Dr. Das ke, tapi you have to formulate your own. And satu lagi, Dr. Har rasa sikap tu. Okay? Sikap yang mana knowing what you can control and what you cannot. Kan? Beyond your control. So, Dr. Har rasa ni satu lagi, kita control freak ni kan, kalau boleh semua kita nak control. Tapi sebenarnya, after knowing that there are certain things you cannot control, it liberates you. Actually, sampai ke akhirnya, yang paling liberating is when you realize you do not control anything pun. Kan? Dr. Har baru dengar je satu Minaret of Mind tu kan, dia Halim Arbasi ni, dia kata, actually the best way to pray is just angkat tangan tu and don't say anything pun. Sebab whatever yang you nak tu Allah tahu dah. Kan? Cumanya, kata, Allah, I do not have any words. Because whatever that I minta ni, semuanya you tahu. Cumanya I minta, you bagi kat I ni benda yang I can handle now. And which I need now. Because I might pray for so many things, tapi sebenarnya yang I perlu cuma yang ini je. Allah bagi kita apa yang kita perlukan. Dan Allah tak bagi kita apa yang kita nak. Kalau nak tu kita nak dunia Semua dan benda. isinya dengan bulan bintang semula. Tapi so Betul, finally betul. agaknya you come to a level where kita, sebabnya kalau kita doa kan, kita nak tu, kita nak ni, macam-macam kita doa kan. Kita pula minta orang lain doakan untuk kita. Tamak sungguh kita ni. Kan? Kalau boleh mak ayah kita jangan mati dulu. Sebab kita nak dia doakan kita. Look at that. Kan? Sebab you nak mak ayah you tu hidup sebab untuk doakan you. Still you juga tau. So, I don't know whether, I like that bit yang Hairina tulis tu. Be courageous enough to be vulnerable. So antaranya itulah tadi. When you do not know, you do not know. Kan? Ya? Right. Okay. Dah, insyaAllah. Okay. Jadi dari ada solusi dah tu. solusi kita ada lagi ni. Kita boleh lagi masa kita insyaAllah boleh lagi ada berapa minit? 4 minit lagi insyaAllah. Okay. Sebelum 10.45. Jadi kita nak mengakhiri penutup lah ni ya. Jadi kita nak minta lah take home message lah, nasihat utama Dr. Ha kepada semualah yang hadir malam ni lah. Okay. Dr. Ha summarisekan. Yang paling awal sekali, yang points pertama adalah you define your punya kecemerlangan tu. Okay? Dan sebelum orang lain definekan untuk you. Masalah kita hari ni kita belum clear sangat apa kita punya, kita punya tadilah kecemerlangan yang kita nak tu. Now kita suddenly realize orang dah definekan dengan KPI lah macam-macam semua tu. Okay, so dan seimbang tadi yang Dr. Ha kata is actually that equilibrium middle point, bukan neutrality, tapi you choose to be there after you have looked into the extremities tu. Kan? Jadinya
of course kadang kita memang sway juga, tapi we have this point yang kita nak pergi sebab seimbang tu sangat sangat penting sebenarnya. It actually going to be, kan, kalau you tengok keseimbangan ni dia related dengan so many things. Tapi Dr. Han nak tutup dengan ni sebenarnya. Dr. Han nak kaitkan dengan nilai tadi tu. Hmm. Okay. There's a study that shows bila you are spending your, the amount of time you spend on your values, living your values, dia akan bagi this sense of balance. Dan dia berkadar terus sebenarnya. Okay? The more time you spend living your values, the more balance you feel. Hmm. Kan? I think bila Dr. baca ni, and the graph is so beautiful ya. Dia punya axis tu, Dr. Hassan je tak buat slide hari ni kan. Dia punya paksi menegak tu adalah sense of balance. Oh, okay. Okay. Dia macam X, mana pun you define balance is eventually come up to your senses. Do you feel balance or not? Gitulah. Okay. So the sense of balance, of course daripada bawah ni kosong sampai ke atas tu, dengan yang mendata ni, satah mendata ni, axis mendata ni adalah the quantifiable time that you spend in that 24 hours living your values, not other people punya value. Kan? Alright. So, kat sini Dr. Han kata you need to align your definition of kecemerlangan tu, because itulah dia value-nya yang akan you live with kan. Okay. Kalau titik kosong tu maknanya you memang tak ada spend masa langsung dengan your values. In fact, you don't even have values agaknya. So you memang rasa chaotic. Hidup you memang tak balance langsung. Tapi as you spend more and more time living your values, and for that, Dr. rasa kita advantage because kita dah ada nilai dunia dan akhirat tu. Kan? And if you actually dah niatkan setiap helaan nafas saya ni 24 jam ni adalah untuk mencari ridhamu, ya Allah, itu value-nya. Kan? Kan jadinya, this is where you feel most balanced. Masya Allah. So Dr. landing kat situ je lah. Tenang rasa Dr. Ha? Ha? Tenang tadi. Rasa peaceful. Alhamdulillah. Tadi banyak sentak-sentak bila ending dia macam ni. Living with the Tapi, values tu rasa balance. so mantiknya pula, kalau ada you rasa sangat imbalance, Ha? whatever reason, kan? Can you just go back to your values and ask yourself honestly, have you most probably lately kan spend less time with your values? Kan? So tu sebabnya bila Allah letakkan 5 waktu sehari semalam untuk solat tu, it's actually to return to your value. Balik-balik kat value kita. Balik-balik kat value kita. So, insyaAllah mudah-mudahan satu hari ni adalah satu hari yang balance. Akhwat, I'm sure kan dalam kita bincang-bincang yang kita rasakan Fatimah kalau kabut sangat ni, your friends, your colleague kan yang ditakdirkan Allah tidak ada di dalamnya satu tanzim dan susunan macam ni kan, dia orang kan sebenarnya jealous kat kita tau. Sebab as chaotic as we think we are, They dia are more orang lagi chaotic. chaotic sebenarnya. Yes. Dr. Han nak ni je. Of course kan, masa Dr. Han lah dekat tempat kerja, anak kecil-kecil lah ni Fatimah kan, homework dia, ya Allah banyak kan. Dr. Han tak sempat langsung tengok homework dia tu. Ustaz pun tak sempat juga. Tapi dia orang buat homework dia orang. Dr. Han tak pernah dapat panggilan daripada sekolah ke kata anak tak buat homework. Alhamdulillah semua. Tapi I have my friend, dia tanya I, Har, you macam ni you boleh pergi usrah malam-malam ke apa semua ni? Dia kata, I kan kalau malam mesti duduk dekat dining table buat homework dengan anak I. Sebab kalau I tak macam tu, diorang tak buat homework. Masa tu Dr. fikir, Masya Allah, ya Allah kan. You jadikan anak I ni sebenarnya, on auto cruise ni. Sebab I spend time untuk I punya usrah, meeting JKP gitu kan. And my friend ni tak ada pun usrah, tak ada pun meeting NGO ni, tapi dia kena spend juga that night dengan anak-anak dia tu. Masa tu I'm more confident that this is the right track lah kan. Alhamdulillah, to get balance. Tu je lah dulu Das.
Betul, 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 betul. Masya Allah. Rasanya akhwat memang apa banyak lagi yang nak tahu kan. Sharing ni rasa macam tak berhenti di sinilah. InsyaAllah kita apa tu kita amalkan dululah apa yang Dr. Hada share tadi kan. Jadi maknanya last-last kita balik kepada values juga kan. Jadi suka hatilah Das pun suka juga macam selalu walaupun dah 20 tahun ke atas ni Dr. Hal dalam Ya, akademia ni kan, rasanya segala sharing tu rasa macam dekat di hati. Rasa ya. macam yes. Rasa boleh lagi walaupun Dr. Hal kata tadi untuk yang 5 tahun ke bawah, tapi yang dah dah orang kata usia dinosaur dah dalam macam akademia ni kan. Tak lagi, Das. Dekat. InsyaAllah. Tapi rasa macam inilah rasa value dan bila dan sendiri pun selalu peganglah juga dalam surah Muhammad ayat 7 ni kan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi Ya, maknanya bila kita ingat yang ni kan, walaupun kita ni duduk dalam tanzim lagi, dalam dakwah lah apa semua kan, tapi still kita nak capai apa semua kan, tuntutan ya. dalam jemaah, keluarga, InsyaAllah. kan Profession kerja kita. kejaya kan, tapi kita ingat bila baca ayat ni kan Masya Allah, rupanya tadi pun Dr. Hashir kan, bila banyak kerja-kerja dakwah ni sebenarnya Allah mudahkan lagi sebenarnya kan, Allah tinggikan lagi kan, meneguhkan tu kan, meneguhkan tapak pendirian kita di mana kita berada insya-Allah, walaupun InsyaAllah. betulkan niat kita lillahi ta'ala kan. Okey, insya-Allah. Jazakillah Dr. Har, memang segala yang keluar tu adalah apa, butir-butir permata lah untuk kita kan, InsyaAllah. untuk Mudah-mudahan. menghayatinya. Dan jazakumullah khairan kathiran kepada semua pendengar kita lah, penonton kita, akhwat, dan juga ada juga daripada bukan daripada ahli ikram sendiri yang turut serta pada malam ni. Kita ucapkan Alhamdulillah. ribuan terima kasih lah sudi bersama. Semoga semua perkongsian ini dapat manfaat kepada semua insya-Allah. Jadi Ana akhirilah apa daripada yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak Ya, baik itu daripada anda sendiri. Mohon ampunlah semua dan ya. semoga sebelum tu kita ambil gambar dulu Kak, boleh? Boleh, boleh. Buka kamera. uh, Buka kamera semua yang lain. Kita cuba ambil gambar. Okay. Siapa boleh dah cuba ambil galeri Anu view. mana tu? Nina Buka lagi buka aktor buka. ke? Ya Allah. Ha. Siapa tu? Dr. Hanum daripada Pahang. Nina Ketua Duta Ya. Baru Pahang ni. bola. Ha? Trading bola. Tu tak cakap. Okay. Tak balas tadi, sorry. Okey, okey. Lagi siapa semua buka-buka. Kita ambil gambar sekejap. InsyaAllah. Tu. Dr. Dinda pun dalam kereta. Ramai dalam kereta ni. Uh, Okey, okey. okay. Okey, ada cuba sekali lagi. Siapa lagi? Okey, jap. Eh? Umur hadis. Ha. Okey. Okey. Dah ambil dah satu tadi. Okay. Satu lagi. Okey, terima kasih. Jazakallah akhwat semua. Okey, Okay. insya-Allah. Okey, kita tutup dengan tasbih farah dan semua. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa Subhanallah anta wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Okay. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Barakallahu fikum. Jazakillah khair. Dr. Das, Dr. Har. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best sangat-sangat. Betul, dekat hati. Tenang, Kan? tenang, tenang. Kan, Oh, Dr. Rini? tak lagi. Lida. Dari mana tu drive tu? Hantar nak ambil anak pergi training bola. Oh, ya ke? Oh, tadi yang bola Dia tu. training bola malam. Dengan sama dengan Dr. Hanum ke? Lain. Oh, drive juga. Lain. Okeylah. Uh, Okay. Jazakillah. Sahabat-sahabat. Okey. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jap. Kita tutup.
Ini. Sekejap. Borok penilaian program. Okay.